Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah tuan-tuan. Ni tadi kan saya buat live kan. Ni dah kena restrict balik ke? Masih kena restrict je padahal tak ada apa pun. Cuba kita tengok naik tak naik. Kalau tak naik tu masuk restrict lah tu. Tadi live saya naik dalam beberapa minit naik 2-3 ribu kan. Lepas tu adalah pihak-pihak yang koyak, tak tahulah ni kunyit ke apa, saya pun tak tahulah. Aduh, kan kadang-kadang geng-geng dia orang ni kan hati tisu, telinga nipis, herba kuning ke apa saya tak tahu. Kan saya koyak. Ni kan lambat sikit naik. Mungkin pasal kena restrict ke apa saya tak tahulah. Kita cerita pasal isu semasa. Ada PC tadi kan, Kila kan. PC diundang luak jelebu. Bukan saya pergi tunjuk apa benda ke kan, sampai dah. Kan dia ni kan teruk betul masalah perangai dia ni kan. RCI itulah siapa nak suruh RCI nantilah kejap lagi lah saya cerita RCI. Sekarang ni ada berita terbaru iaitu undang luak jelebu. Okey, dia orang ni Gen Z ni dengan saya ini. Gen Z ni kejap saya flip kamera tunjuk Gen Z. Okey, Gen Z ni tahu pasal bersama saya ada Gen Z iaitu yang orang tanya semalam ni siapa ni kan, Marisa, Balkis, ni Aiman, Akila, Zubaida. So Akila, apa cerita hari ni? Kita baru je dapat berita. Tu kamu tak boleh nanti restrict. Okey. Mengenai undang okey, lagi? Rembau. Bukan rembau, jelebu. Kuat sikit cakap. Kita tak ada mic. Okey, lagi? Pasal apa tadi yang kamu baca PC dia tu kan? PC dia tu. Datuk. PC dia, okey. Lagi? Marisa apa cerita? Ini kan. Yeah, that one. Okay. So this is based on the news. Okay, the news was on the news. Okay. Yes, okay. Saya akan baca. Baca kuat sikit. Tak dengar. Okay, yang ni panggilan mesyuarat khas DKU dan agenda menjatuhkan undang luak jelebu hanya sehari sebelum pengundian pilihan raya. Siapa yang tulis tu? Suara.tv. Suara, okay, kita dapat source. Okay, always bagi tahu source awak. Source dia daripada Suara TV. Yes. Okay, Suara TV cakap apa? So dekat sini. Voice. Okay, so dekat sini. Okay. Dia ada surat bertaraf rahsia ada dijumpai. This is based on the source. Dijumpai bertarikh 30 Julai 2026. Okay. And then dalam surat tersebut is tujuan mesyuarat untuk mendengar aduan-aduan dari luak jelebu. Okay, betul? Okay. And then yang ni walaupun kandungan aduan tidak diperincikan dalam surat berkenaan, perkembangan itu mencetuskan pelbagai persoalan memandangkan ia berlaku selepas siri pertikaian melibatkan institusi undang di negeri ini sejak lebih setahun lalu. Okay, so kirim salam semua. Hello. Okay, ada orang kirim salam kat Gen Z ni semua. Salam. Okay. Ini nak tengok live ke nak tengok Gen Z ni, saya pun tak tahu. Okay, tak apa. Okay, Marisa, itu je. Okay, tadi saya terpaksa stop saya punya live sebab dia orang restrict saya punya live tiba-tiba je kan. Padahal kita baru cerita, Marisa dengan Balkis, Akila baru cerita pasal undang jelebu, luak Datuk-Datuk Lembaga Jelebu buat PC. So nanti kan saya upload lah video PC tu dalam saya punya YouTube. So apparently Datuk-Datuk undang luak jelebu ni dia apa, tidak dipanggil lah? Tidak dipanggil. Ke mesyuarat ada surat yang Dewan Keadilan Undang panggil. Tapi dia tak panggil Datuk Lembaga Dia panggil siapa? Buapak ke apa, Ibu Sokoh yang bawah ke macam mana untuk ke Dewan Keadilan Undang. Hari ni pukul berapa, Marisa? Hari ni pukul 4. Dia panggil pukul 4. Lepas tu, kejap. Panggil pukul 4. Lepas tu untuk mesyuarat. So agenda mesyuarat apa? Kita tak tahu. Tak ada tapi banyak spekulasi dan sebagainya lah. So kalau saya nak speculate, saya tak tahu, kita tunggu pukul 4 lah
Dan tadi melalui PC daripada Datuk Lembaga Undang Luak Jelebu ini mengatakan bahawa mungkin ada kebarangkalian mereka nak terima aduan, lepas itu mungkin nak pecat undang Jelebu pula ke macam mana lah. Itu daripada PC lah. Tapi apa yang akan berlaku pada pukul 4 ni kita tak tahu. Cuma kalau perkara ini berlaku, maksudnya mereka nak pecat pula dah undang Jelebu. Macam sebelum-sebelum ni undang Rembau digantikan. Lepas tu Datuk Undang Sungai Ujong. Ini undang Jelebu pula dah. So akan ada, sekarang ni dah ada 2 undang yang duplikat. Duplikat tu maksudnya apa? Duplikat tu, ini bahasa duplikat ni dipanggil oleh bahasa datuk-datuk lembaga yang saya jumpa. Mereka yang pakai perkataan duplikat ni. Duplikat ni maksud pendua lah, ataupun ada 2 atau berganda, bahasa orang putihnya duplikat. So ada 2 undang dalam satu luak sekarang ni di Rembau. Ada undang Datuk Haji Arifin kan, seorang lagi Haji Hassan yang baru dilantik. Haji Arifin yang dulu telah disahkan, dia absahkan. Abdul Rahim di Rembau, di Sungai Ujong pula Datuk Mubarak yang dulu, lepas tu digantikan. So ada 2 duplikat. So kali ni di Jelebu pula, kita tak tahu apa yang akan berlaku. It could be mereka nak bincang pasal ni. Tapi saya rasa kalau last minute macam ni panggil, ada benda yang penting lah tu. Esok pilihan raya kan. So takkan tiba-tiba pula panggil last minute macam ini, lepas tu panggil untuk bincang perkara-perkara biasa. Mesti ada benda yang kritikal lah dia nak bincang. So cepat. Awak orang duduk depan saya nak flip kamera susah lah. Cuba awak duduk belakang saya ni. Boleh? Tak pun saya duduk situ susah. Nanti kan saya duduk sini lah, tak apalah. Kita boleh duduk belakang. Mana belakang? Okay, ambil kursi duduk belakang. Belakang saya. Okay, so nak flip kamera ni susah. Ambil kursi ni je lah. Okay, sementara saya cakap. Tak pun ambil kursi tu, pergi duduk belakang saya. So sedang diorang nampak awak bertanya soalan ke apa kan. Marisa ambil kursi tu, Zubaida ambil kursi tu, duduk belakang saya. Okay, so jika apa yang dispekulate itu terjadi, maksudnya akan berlaku pemecatan pula dah. Duduk sini Marisa, Zubaida sini belakang. Duduk. Okay, awak boleh tanya terus, so saya tak payah flip kamera. Okay, lepas sikit Marisa. Aiman sini. Sana sikit. Okay. Balkis. Ni belakang Zubaida. Masuk frame. Nanti kalau tanya soalan, orang dengar suara je tak nampak muka. Masuk frame tak? Masuk. Okay, masuk frame. Cantik. Okay tuan-tuan. So kalau benda yang dijangkakan atau dispekulasi itu berlaku, kalau ada pemecatan undang Jelebu, lepas tu pelantikan undang yang lain, dan benda ni dibuat secara cepat-cepat atau tergesa-gesa ke macam mana, saya tak tahu dan akan ada 3 undang duplikat. So kita punya spekulasi semalam, atau kita punya telahan semalam begini kan. Saya cakap semalam, saya kata ini minggu lepas saya dah cakap. Saya kata kalau dia ada kaitan dengan PRN Bengali kalau kita nak angkat sumpah di Negeri Sembilan ni, dia kena angkat sumpah di hadapan Yang Tuan Besar dengan undang. Dan undang ada 4 orang. Cuma kalau ikut undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, dia perlukan 3 daripada 4. Sekarang ni undang-undang yang asal itu, yang ada yang dipecat 4 orang, termasuk Tengku Besar Tampin dan Datuk Shah Bandar, tidak menyokong Yang Tuan ke-11. Itu fakta lah, semua orang tahu. Mereka menyokong Yang Tuan ke-12. Itu saya sendiri tanya pada Datuk Lembaga. So esok katakanlah satu pihak menang, maka nak angkat sumpah. So nak angkat sumpah depan siapa? Kalau kata Amin menang, PH menang, lepas tu nak pergi di hadapan Yang Tuan, tapi undang-undang tak datang, undang-undang tak setuju, macam mana? So sebab itu mereka kena angkat sumpah di depan Yang Tuan dengan 3 orang undang. So sekarang ada 2 orang undang duplikat, satu lagi tak ada, tak cukup juga. So kalau Jelebu ada duplikat, mungkinlah barangkali cukup untuk mengangkat sumpah. So itulah telahan atau
atau satu senario yang kita nampak. Tapi apa yang berlaku nanti pukul 4 kita tunggulah tuan-tuan. Cuma saya takut jadi kecoh lah. Itu pasal saya cakap benda ni. So sebab itu saya tengok macam ni, kalau PH menang Amin bagi angkat sumpah akan jadi kecoh ni, saya ingat. So kita kena bersedia lah. So harap-harap PH dengan mereka tak menang lah dan itu yang saya kata semalam, benda ini masih 50-50, jangan ambil sambil lewa. Sebabnya saya kata PH ni di Negeri Sembilan dia bukan macam Johor. Di Negeri Sembilan PH ada 11 kawasan selesa, kan saya dah cakap dia boleh menang 11 kawasan. Lepas tu ada 11 lagi kawasan yang 50-50, yang apa dia boleh swing tu. So 11 campur 11 ada 22, kamu tahu. So jangan selesa sangat. So kalau katakan mereka ni berusaha tak tahulah apa strategi ke apa, pergi tabur duit ke, pergi cari pengundi ke, pergi apa pada 11 kawasan ini, 11 campur 11 dia boleh menang, dia dapat 22 kursi. Tahu? Yang perlu untuk membentuk kerajaan negeri hanya 19. Sebab itu tadi ke semalam si Amir Ladang tu, Amir Menteri Besar Selangor orang panggil dia Amir Ladang sebab dia nak adalah cerita ladang dekat Selangor ni, kamu pun tahu apa kan. Dia cakap PH target menang 22 kursi. Kenapa PH target menang 22 kursi? Sebab 11 tu dah dalam poket, 11 lagi kawasan yang marginal ini. So kalau mereka berusaha lebih, jika mereka berusaha lebih, tak tahulah apa benda dia buat. Kita pun ada laporan banyak, yang ini tabur, yang ini tabur, yang itu tabur, dia boleh dapat 11 kursi. So 11 campur 11 dia dapat 22 kursi. Esok dia boleh angkat sumpah. So masalahnya dia nak angkat sumpah depan siapa? Itu yang kita bincang for the last 2 minggu dengan budak-budak ni, Gen Z ni. So sekarang katakan dia angkat sumpah depan Yang Tuan ada, okey, tak ada masalah. Tapi undang ni tak nak datang, macam mana? Undang tak setuju. So kalau undang tak setuju, memerlukan 3 daripada 4 undang. So kalau ada 3 yang duplicate, bolehlah angkat sumpah, betul tak? Sah lah pelantikan MB. Itu pasal saya cakap, benda nanti akan jadi huru-hara, cacah marbah, kecoh lagi pula. Ini yang menjadi inilah. Tapi kita apa-apa pun itu senario. Kita tunggu pukul 4 ni apa yang jadi. Okey, Gen Z, apa nak tanya? Marisa, apa cerita? Go, Marisa. Go. Go. Kuat sikit cakap sebab dia orang tak dengar. Tadi kamu cakap, tadi kamu bising sangat. Kamu ni sekarang ni dah diam pula. Jangan kamera. Tadi kamu tunjuk saya video apa tu? Video press conference. Press conference apa? Press conference. Kuat sikit, Marisa. Press conference undang buat celebu daripada datuk-datuk lembaga kan. Okey, betul. Dia cakap apa? Dia cakap dia basically rasanya dia set things straight. Dia cakap yang mereka tak dijemput time ada meeting kan. Mereka tak dijemput time meeting pukul 4 ni. Ya. So yang dijemput pukul 4 ni siapa? Tengok balik artikel tu. Artikel tu daripada mana? Baca balik artikel tu. Okey, mic tak ada sebab ini saya pakai telefon aja. So kamu kena cakap kuat sikit Okey. Cakap menjerit sikit. Okey, so sekarang pukul 4 ini ada mesyuarat Dewan Keadilan Undang berkenaan dengan krisis jelebu. So kita pun tak tahu apa krisisnya, apa kesudahannya, kita tunggu pukul 4. Ada orang kata, spekulasi kata nak digantikan undang lah, dipecat undang lah, apalah itu hari Gempau. Lepas tu Sungai Ujong, sekarang ni jelebu pula. So apa benda menjadi isu ni kan. Okey, lepas tu Marisa? Read. Okey, baca. Kuat sikit. Tak ada mic. Okey. Ini also daripada suara.tv. Yang ni Throw your voice. Okey. Okay. So menurut kenyataan ini, Yang Teramat Mulia Datuk Mendika Menteri Akhir Zaman Datuk Haji Ma'ruf bin Haji Mat Rashid selaku undang luar jelebu ke-16 tidak dijemput menghadiri mesyuarat berkenaan. Okey, lepas tu? Okey, dia tak dijemput. Siapa yang dijemput? Yang dijemput lawa anak Datuk saya, bukan anak saya tu. Dia bahaya je anak saya. Okey. Okey, lepas tu?
Okey, yang ni yang Datuk-Datuk Lembaga Luak Jelebu turut mendakwa beberapa individu yang sebelum ini dipecat sebagai ibu soko dan bapa di Luak Jelebu akan dijemput hadir bagi membentangkan tuduhan terhadap Datuk Haji Ma'ruf. Siapa yang dijemput hadir? Ibu soko dan bapa dekat Luak Jelebu yang telah dipecat. Okey, so dalam ikut laporan Suara TV ni, ibu soko yang dipecat, dia ada masalah dengan Datuk Ma'ruf. Datuk Ma'ruf ni undang Luak Jelebu. Lepas tu Datuk Ma'ruf dijemput ke tak, Marisa? Tak. Datuk Ma'ruf tak dijemput, tapi ibu soko ni dijemput untuk dibentang ke mesyuarat DKU atas tuduhan ke atas Datuk Ma'ruf undang Luak Jelebu ni, macam tu. Itu mengikut sumber Suara.tv. Suara.tv. Okey, ini mengikut sumber Suara.tv. Lepas tu tadi ada PC tu cakap benda sama. Macam tu. Yang mereka tak dijemput. Yang mereka tak jemput. Akilah, tambahan? Balkis? Saya. Apa? Cuba baca. Okey, benda ini baru keluar. So, Gen Z dekat sini dengan dekat belakang tu pun tak sempat buat research lagi. So, betul tak, Man? Betul. Natasha? Dia tak dengar, dia orang tengah buat research pasal benda lain. Okay, so benda ni baru lagi. So kita tak sempat buat research lagi, kan? Lepas itu, inilah cerita ni pasal Jelebu ni. So ini yang kita nak tahu pasal Jelebu ni. So apa pandangan kamu? Lubaidah, apa pandangan kamu? Jadi pandangan saya, bukan pandangan, soalan saya, kenapa ibu soko dan bapa yang dipecat itu yang dijemput? Kuat sikit, sekali lagi tanya. Kenapa ibu soko dan bapa yang dipecat tersebut yang dijemput? Okay, why do you think the question is relevant? Kenapa kamu rasa itu relevant? It's relevant sebab macam kenapa somebody yang dah dipecat, like do they have that kind of power Local untuk standard, kena okay. jemput instead of like undang dengan lembaga Luak Jelebu sendiri. Okay, daripada kes-kes yang kita study sebelum ni di Sungai Hujung dengan di Rembau, apa relevan atau persamaan dengan kes Jelebu ni? Zubaidah? Berkaitan dengan ibu soko. Kaitan dengan ibu soko lagi. Macam mana mereka pecat undang Rembau? Ibu soko bawa dokumen ke di KU. Ibu soko bawa dokumen di KU. So dalam kes Jelebu ni, ibu soko terlibat dalam mesyuarat. dah pergi pun. So lebih kurang sama ke tidak? Ya. Okay, so kita orang dengan Gen Z ni dah 2 minggu interview dengan datuk-datuk lembaga tau, datuk-datuk lembaga adat. So mereka ni bukan kosong mereka ni yang dah study datuk-datuk lembaga pasal adat Pepatih ni, walaupun mereka bukan orang Negeri Sembilan, tapi dia dah interview daripada wagis-wagis, ibu soko pun ada, kan, bapa-bapa yang datang berapa jam dia interview, dan datuk-datuk lembaga. So mereka kaji benda inilah. So kita boleh je panggil datuk lembaga balik, tapi daripada segi pemerhatian itu yang kamu nampak So masa di Sungai Hujung pun sama, kan. So sekarang ni mereka tanya, Zubaidah tanya, kenapa dipanggil tu, kenapa Datuk Undang tu tidak dipanggil. So biasanya kalau ada tuduhan, mestilah panggil Datuk Undang sekali untuk dengar kedua-dua belah pihak. Lebih begitulah soalan dia, betul tak? Betul. Akilah, betul. Ni siapa nama kamu ni? Balkis. Balkis betul? Betul. Ni Aiman? Setuju je. Apa komen? Komen yang saya boleh berikan, apa yang saya nampak dengan kes-kes undang Luak, Rembau dan Sungai Hujung ni, persamaan dia dengan Jelebu ni, dia mesti ada melibatkan ibu soko ataupun bapa yang dah dipecat ataupun yang dah tak ada otoriti dah sebenarnya untuk memberikan dokumen ke apa ke, sebab orang dah dipecat di situ. Okay, so samalah kes macam di Sungai Hujung dengan di Rembau. Yes. Okay, so kita tunggu je lah apa perkembangan pukul 4 nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Ini melibatkan apa yang mungkin ada melibatkan pasal PRN ke apa ke, kan. Esok nak angkat sumpah menang ke macam mana. So sebab itu saya nak cakap lah kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, saya ingat undilah
undilah pihak yang mempertahankan adat lah. Kita nak mempertahankan adat, jangan kucak-kacirkan adat. Ini pasal macam ucapan saya di Paruh ini kan. Saya kata apa? Ada 2-3 orang ahli politik yang mengkucak-kacirkan adat di Negeri Sembilan ini. So tolak mereka ini, jangan undi mereka ini. Undi pihak-pihak yang mempertahankan adat. Tuan-tuan pun tahulah siapa yang mempertahankan adat. Jangan undi pihak yang tak tiba-tiba je kan. Anthony Loke pula baca undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan pula dah. Lepas tu ada orang panggil dia apa, walaupun secara melawak dia panggil undang kelima lah apalah. Ini jangan undi mereka ini merosakkan adat lah pada saya. So undi pihak-pihak yang mempertahankan adat. Okey. Lagi apa soalan? Okey. Makin parah kerja Madanon, BNPH. Okey, sekarang kita nak cerita pasal pilihan raya pula. Okey, apa cerita pasal pilihan raya? Esok pilihan raya. Kuat sikit cakap. Okay, esok pilihan raya. Kuat lagi. Esok PRN dekat Negeri Sembilan. So, Ya, esok. lepas tu? Yes. Jom pergi mengundi. Jom komen siapa menang? Saya. Kamu siapa menang? Cepat, serius. Siapa Menang. Kamu rasa siapa menang? Saya rasa BNPN akan menang tapi tipis sikit lah. Dia kata BNPN akan menang tapi tipis. Setuju. Kamu Zubaidah? Setuju dengan Kila? Setuju. Balqis? Saya bias. Saya pilih BNPN. BNPN. Ya. Sebab apa? Mak kamu UMNO ke apa? Tak, saya memang Confident. Yes. Marisa? Saya pun berpendapat macam mereka juga. Okay. Pada saya masih 50-50. Sebab daripada segi sentimen, daripada segi tahap sokongan, semua saya rasa BNPN boleh menang. Tetapi daripada segi logistik dan sumber, saya tengok PH ada kelebihan. So dalam pilihan raya ni, saya jangan underestimate the power of resource ataupun kuasa sumber dan kuasa duit. No. So kita dah dengar banyak berita-berita ataupun ura-ura yang orang tu tabur duit sana, tabur duit sini dan itu yang saya nak cakap pada Gen Z ni kan. Pada orang-orang yang dah ada parti, mereka ada parti loyalty kan. Dia orang ni mungkin yang dah tua-tua sikit tu kan. Mereka kalau orang tabur duit mungkin dia ambil tapi dia undi parti dia lah kan. Tapi kebanyakan daripada Gen Z yang dekat Negeri Sembilan ada 800,000 pengundi tau. Dan 30% daripada 800,000 ni, 200,000 adalah undi 18 dan Gen Z tau. Undi 18 dan Gen Z, dan 200-300,000 ni orang ni tak ada parti. Betul tak? Betul. So bila dia tak ada parti dan kebanyakan daripada dia orang pun saya rasa lah mereka tak ikut sangat politik, betul? So dia tak ikut sangat politik, mereka adalah dia punya kerja masing-masing lah. Lepas tu dia suka tengok social media, TikTok, Facebook dan sebagainya, betul tak? Betul. Okay, so bila dia nak mengundi, dia tengok mana? TikTok lah, Facebook kan. Satu, dia tak pergi tengok ceramah, tak apa benda. Satu lagi mungkin orang kata kalau ada orang bagi bantuan kewangan ke apa ke, macam mana? Boleh terpengaruh tak? Boleh tak? Ya. Mungkin ada yang Gen Z ada yang terpengaruh ke, saya tak tahu lah. Ada juga Gen Z yang tak terpengaruh, ambil duit tapi pangkah parti yang dia suka. Tapi kalau ada yang terpengaruh tu, apa nasihat Gen Z kepada yang terpengaruh dengan orang tertabur duit ni? Ambil. Yang penting ambil. Zubaidah, apa dia cakap? Yang penting ambil. Tapi Jangan undi. undi, tapi jangan undi dia lah, undi lain. Okay, kepada Gen Z, Zubaidah cakap apa Zubaidah? Duit ambil. Kalau ada pihak daripada siapa-siapa lah kan, bagi duit, tabur duit, ambil, pergi beli apa? Yao. Tak boleh sebut tau. Kita beli frozen yogurt. Beli frozen yogurt ke apa kan. Banyak tau dia bagi tau.
Berapa tau? Berapa kita dengar itu dalam laporan berapa ratus? 300. Gen Z dengar Yang 3 dia. ada yang kena ni bagi 300 lah, lebih lah apa benda. 300 seperti 300 kan? Kan? Ke 300 boleh beli apa? Marisa? Beli aiskrim. Aiskrim. 300 300 beli lebih daripada itu kan? Buat rambut. 300 je boleh buat rambut. Beli lipstick. Beli lipstick apa benda. Aiman beli apa? 300? 300. Okay, ambil. Kita boleh beli controller baru. Controller apa? Controller PS. Oh, dia suka main PlayStation. Okay, boleh beli controller baru apa, ambil. Tapi undi, jangan undi mereka-mereka yang menghuru-harakan adat ni. Betul tak? Betul. Okay, menghuru-harakan adat. So itu nasihat Gen Z. Dan samalah, saya pun cakap macam tu lah. Beli emas 2 gram. Oh, ya ke? Okay. Okay, lagi. Okay, apa lagi isu yang kita nak cerita? Apa dia orang komen ni? Komen. Apa Tamu Haji? Masuk PKR, okay, ibu bapa memainkan peranan. Okay, anak ke? Ni bukan anak saya. Tapi umur dia orang, umur anak saya lah. Kan? Betul tak? Betul. Umur anak saya lebih kurang sama bayar macam dia orang. Okay, lagi yang huru-hara adat tu siapa? Maya tanya. Marisa, yang huru-harakan adat tu siapa? Yang huru-harakan adat Kuat sikit. Okay. ialah from our research, somebody yang campur tangan who is we all know as Bisik-bisik. Bukan or yang apa ni, orang kerajaan negeri ni. yes. So yang apa ni kata menyebabkan krisis adat ni lagi teruk, siapa dia? Cakap kuat sikit. Oh, boleh cakap? Boleh. MB okey. Balkis cakap MB. Balkis kan? Dia cakap, tapi itu pandangan dia lah kan. Betul lah. Saya pun setuju, saya sokong. Sebab itu kita nak tukar MB. So bayangkan kalau PH menang, sebab apa benda dia buat ni kan, logistik ke resource ke tabung ke apa, tiba dia menang, dia angkat sumpah, dia jadi MB. Selesai tak balik krisis adat ni? Tak selesai. Okey, kita ambil dia ada komen, dia cakap Balkis macam dah mature je. Dia memang dah mature, dia 20 lebih umur. Kan? Okey, lagi soalan daripada Gen Z sebelum kita ni lagi. Hijau, okey, sokong BN, okey, betul. So, saya nak tuan-tuan dan perempuan sokong Barisan Nasional lah, dengan Perikatan Nasional supaya kita boleh selesaikan krisis adat ni. Saya dah cakap banyak kali daripada bulan lepas lagi, kalau PH menang, krisis adat ni tak akan boleh diselesaikan. Dia susah lah untuk diselesaikan, dia akan jadi lagi teruk. So kalau kita nak selesaikan krisis adat ini, kita kena tukar MB dan tak boleh kajian PH dengan DAP ni, tak boleh. So serahkan kepada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional untuk minta, insya-Allah lah kita boleh selesaikan, mereka boleh selesaikan dengan cara yang lebih baik daripada cara PH. Sebab bila PH minta, lagi teruk krisis adat ni jadi. Okey, lagi? Apa lagi soalan? Komen? Okay. Sebab kejap lagi saya nak teruskan live ni, tapi kamu kan cakap. Okey, saya nak tutup mulut kamu yang cakap. Cakap Balkis. Tadi komen semua. Kamu baca komen ke? Jangan baca komen. Kamu baca komen, kamu tak cakap. Kamu cakap, cepat. Pasal isu adat ke? Saya isu adat, tadi kita dah cakap lagi. Kita tunggu pukul 4 ni berkenaan dengan Jalabu. 1 hour lagi. Lagi 1 hour pukul 3. Okey. Ini pelapis RCI tabung haji, itulah ramai orang tanya pasal RCI tabung haji ni. So orang ramai tanya saya pasal RCI tabung haji. So apa nak cerita pasal RCI tabung haji ni? Masa? Okay, daripada research kamu, apa cerita pasal RCI tabung haji? Pembayaran hibah dia tinggi. Okay. Melebihi kemampuan kewangan tabung haji sendiri. Itu yang dinyatakan dalam RCI. So dalam RCI atau Royal Commission Inquiry ni, apa ni dia kata pembayaran hibah tinggi. Hibah tu dibayar kepada siapa?
Brief sikit pasal tabung haji ni. Punca krisis dia. Hmm. Amanan perakaunan yang disifatkan sebagai perakaunan kreatif bagi membolehkan pengisytiharan hibah yang tinggi tu. Okey, lepas tu itu yang kamu baca daripada mana tu? Dekat Asrawani. Asrawani cakap. Marisa? Pemberian sijil audit bersih bagi penyata kewangan 2014 sehingga 2017, walaupun laporan audit 2017 tu ada penekanan terhadap perkara penting, emphasis of matter. Okey, Aiman? Ya. Pasal tabung haji ni apa cerita? Aku macam ni. Ha. Pengembangan. Ya. Okey, ada orang kata isu tabung haji ni diversion aja. Diversion. Ini ada komen diversion. Kamu tahu diversion tu apa? Nak alih perhatian. Kamu setuju ke tak? Setuju juga. Kenapa? Sebab it's part of maritime politics. I mean, why of all times? Yes. Why of all times dia buat macam benda ni tiba-tiba muncul sehari sebelum tomorrow. 2-3 hari sebelum tomorrow. Okey, lagi? Akilah? Okey. Okey, ada komen cakap ini diversion. Lepas tu Gen Z, Marisa, Balkis setuju, betul? Okey. So, yalah, saya pun tertanya-tanya jugalah kan. Dia macam ni lah, saya ingat tadi ke semalam ada orang tanya Nurul Izzah Lepas tu Nurul, kenapa tiba-tiba RCI ni dibawa sekarang. Dan Nurul Izzah kata, oh pasal entah macam mana lah, governance lah, apa benda lah, jadah benda semua kan. So saya ingat tak payah tanya Nurul Izzah lah, dia tak faham benda ni. Saya ingat sebab saya pun baru tengok, baru baca sikit-sikit lah pasal RCI ni. Sebab dia baru dikeluarkan tak salah saya 2-3 hari lepas 2 hari lepas, Rabu kemarin. So laporan RCI atau Suruhanjaya Siasatan Diraja berkenaan dengan tabung haji ni baru dikeluarkan pada hari Rabu lepas. Dan apa ni, yalah, kita pun tengoklah baru tengah baca-baca lah Gen Z pun baru tengah baca-baca. So persoalannya, RCI ni telah dibuat bila sebenarnya? Bila dibuat RCI ni? Tahun berapa? Tahun 2000. Suruhanjaya ini telah dibuat tak salah saya pada tahun 2014. bukan 2022 tak salah saya. 2022. So RCI ni dilancarkan pada masa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin pada bulan berapa 2022. Tak salah saya bulan April ke bulan Februari, cek balik. Lebih kurang macam itulah. Pada awal tahun 2022, Perdana Menterinya adalah Tan Sri Muhyiddin. Lepas itu siasatannya telah dikonklude semasa Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri pada sebelum PRU 15 tahun 2022 pada ketika itu. Lepas itu keputusannya dah ada tak salah saya pada akhir atau second half of 2022, masa Datuk Main Sabri lagi dah ada keputusannya itu. Dan kemudian lepas tu tukar kerajaan pada bila 2022, November 2022. So time tu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri kan, lepas November 2022. So keputusan RCI Siasatan Diraja berkenaan tabung haji ni, yang mana tak salah saya dia punya period of siasatan itu, tempoh siasatan itu daripada bila 2014 kan sampai ke 2022 so dia melangkaui banyak kerajaan ni, bukan kerajaan Barisan Nasional saja. Dia termasuklah masa Datuk Najib, lepas itu 2022 itu Tan Sri Muhyiddin, lepas tu Ismail Sabri sendiri, lepas itu juga 2018, dia lepas 2018 sampai lah langkah Sheraton 2020 tu ada 2 tahun masa tu PH 1.0, betul tak? So siasatan itu telah dijalankan sejak untuk tempoh masa 2014
sampai 2018. Masa tu Barisan Nasional. Lepas tu 2018 sampai 2020. Masa tu PH punya kerajaan. PH 1.0. Lepas itu 2020, 2022 adalah Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin dengan lepas itu balik Barisan Nasional Ismail Sabri tahun 2022. Lepas tu tukar kerajaan. And then report tu dah ada di tangan kerajaan semasa pemerintahan Anwar Ibrahim 2022. Sejak dia jadi Perdana Menteri dah 4 tahun lah. So persoalannya dalam tempoh 4 tahun, dalam tempoh 4 tahun tu, kenapa Anwar, ini pun saya nak tanya ni, kenapa tidak di-declassified atau diwar-warkan? Isu ni besar. So saya pun nak tahu sebab itu masa RCI ni dibuat. Saya pun tertunggu-tunggu. Tapi tak keluar kan. 4 tahun tiba-tiba masa PRN ni baru keluar lah. Dan saya ingat-ingat sikit lah pasal isu ini. Dan ramai orang tanyalah kenapa orang UMNO tak ulas ke apa ke benda kan. So saya pun malas nak ulas ni sebab tak ada kena-mengena dengan saya benda ni kan. Dalam RCI tu tak ada mention nama orang, ahli politik ke apa tak ada mention. Tapi adalah dia kaitkan masa itu 2018, sebelum 2018, 2014 sampai 2018 tu tak salah saya siapa, Aziz Rahim sebagai penerusi tabung haji kan. Dan lepas tu Aziz Rahim pun ada jawab itu hari, dia kata siasat lah dia balik kan, dia tak ada masalah. And then lepas itu Ashraf Wajdi sebagai timbalan menteri di apa yang jaga hal ehwal agama, jaga tabung haji macam itulah. Lepas tu ada orang tuduh-tuduh Ashraf Wajdi dan lepas tu dia kata dia pun nak saman orang yang tuduh dia ataupun dah saman ke apa benda semua cakap macam tu. Dan saya pun malas nak ulas sebab biarlah dia jawab. Biar Aziz dengan siapa ni Ashraf lah jawab. Saya pun malas nak backing Ashraf ni, dia amdap. Buat apa pula saya nak backing amdap, betul? Saya tak ada guna dengan tabung haji ni apa benda semua kan, isu ini kan biar Ashraf jawab, biar apa ni Aziz jawab. Ashraf jawablah ya. Tak boleh diam aja, dengan Aziz pun kena jawablah. Tapi saya rasa ada jawapannya. So kena jawab. Tak boleh kalau diam aja tak elok Dia ada jawapannya. Sebab bila saya baca RCI tu secara satu lintas, saya pun ada jawapan dia. Tahu? Saya pun boleh jawab. So takkanlah kamu orang tak boleh jawab kan? Sebab bila kita tengok tuduhan-tuduhan itu, saya pun boleh jawab walaupun saya tak terlibat. Tapi persoalannya kamu nak saya jawab ke kan? Sebab saya nak biar dia orang yang terlibat tu lah jawab, ataupun yang ada kena-mengena tabung haji lah jawab. Cuma persoalan saya nak tanya Anwar jugalah, kenapa 4 tahun simpan report ni? Kenapa 4 tahun simpan? Tiba-tiba pula masa PRN ni pula dah tiba-tiba perbuk kan keluar. Daripada segi politik, kejap lagi kita pergi detail So sekarang saya nak cerita segi politik dululah, sebab saya ahli politik kan. Jadi kita tukar topi, kita pergi finance pula. Jangan tanya Nurul Izzah, dia tak faham finance. Bapak dia pun tak kerti. Bapak dia tiba-tiba jadi Menteri Kewangan tapi dia grad apa entah, dia tak faham benda-benda finance ni tau. Okey, kejap lagi kita cerita pasal the financial part of it. Daripada segi politik macam ni, nombor satu saya tengok dia keluarkan sekarang sebab dia orang ni takut pasal isu adat ni. PH tu utamalah. Isu adat ni dia tak bagi kita bawa. PH tak bagi kita bawa, tapi dia orang bawa. Dia bagi dia punya side of the story, tapi dia tak bagi kita bawa. Isu adat ni memang menekan mereka lah. Mereka boleh kalah di Negeri Sembilan ni pasal isu adat. So apa benda yang dia nak bawa satu isu, nak divert atau nak counter isu adat ni, sebab itu yang saya nampak. So sebab itu ramai orang kata ni diversion. Tiba-tiba pula bawa RCI tabung haji pula dah 2-3 hari sebelum Pilihan Raya Negeri Sembilan. So dia nak bagi dalam bahasa election punya war room lah, dia panggil bomb lah tau. Ada satu isu bomb itu biasa, siapa yang dalam war room tahulah. Cuma saya nak cakap macam ni, dia nak tuju pada siapa? Dia tu bukan tuju pada PAS ni, betul tak? Dan dia juga tak tuju pada Bersatu, sebab PAS dengan Bersatu tak terlibat. Dia rasanya dia nak bom atau attack UMNO atau Barisan Nasional, betul tak Balkis? Kan? So dia bawa isu tabung haji supaya nak implicate ataupun
nak memburukkan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional masa mereka tengah berlawan di PRN Negeri Sembilan ni. Walaupun di pusat mereka masih cium mulut, betul? Kan? So mereka nak bom pemimpin UMNO. Tapi saya nak cakap macam ni, apa kena mengena pemimpin UMNO Negeri Sembilan dengan tabung haji ni? Tahu? Dulu pun ada kes pemimpin UMNO ni, Presiden UMNO pun kes dia 47 tu masih berjalan di mahkamah. Dapat DNAA lepas itu, tapi Majlis Peguam pergi mahkamah lagi nak buka balik dapat NFA. Dia pun ada ini di Johor. Datuk Zahid dia pun ada kes, orang pun tak suka dia. Tapi apa kena mengena dia Zahid punya kes tu dengan PRN Johor? Samalah dengan Negeri Sembilan ini. So tak ada kena mengena pun. So tabung haji tu tabung haji punya hal lah. Kalau kamu nak salahkan Aziz ke Ashraf Wajdi ke apa, kalau dia nak salahkan, apa kejadah kena mengena Aziz Rahim dengan Ashraf Wajdi dengan PRN Negeri Sembilan ni? Tak ada kau mana pun, betul tak? Nak ambil tindakan ke apa ke, nak ambil tindakan kepada Zahid ke, nak ambil tindakan kepada Ashraf Wajdi ke, nak ambil kalau lah dia orang implicated, saya tak tahu. Nak kutuk dia orang ke, kutuk lah. Tak ada kena mengena dengan Tok Mak Hassan, tak ada kena mengena dengan Jalal, tak ada kena mengena dengan UMNO atau Barisan Nasional Negeri Sembilan. Betul tak, Janzi? So sebab itu saya tengok PH ni dia macam desperate tau. Tak ada isu kan, nak tutup isu ini, nak tutup isu adat lah barangkali kan. Tak ada isu, boom dia ni, konon-kononnya isu meletup, isu tu meletup lah. Nak kata Barisan Nasional ni change ni semua. Tapi pada saya tak ada kena-mengena pun dengan Barisan Nasional ataupun Negeri Sembilan punya itu. Apa kena-mengena dengan calon-calon Negeri Sembilan ni? Tabung haji lepas tu cerita 2014 sampai 2022 punya cerita tu. 4 tahun kamu Anwar Ibrahim simpan benda ni, tiba-tiba pula time minggu terakhir nak PRN ni pula kamu buka. Dia tak ada kena-mengena dengan ini. Kamu nak buruk-burukkan pemimpin UMNO, sakau-sakau ke apa benda ke, okey lah, bawalah pergi dekat pusat tabung haji apa benda semua. Tapi PRN Negeri Sembilan ni dia isu lain tau. Sama juga macam di Johor. Saya kata di Johor itu hari orang kata orang rakyat pengundi Johor tak suka Zahid, tapi dia suka On. So Johor menang besar itu pasal On, bukan pasal Zahid. So kalau kamu bawa isu ni, katalah tak suka pemimpin UMNO yang korup-korup lah, ada implicated mana, itu hal dia orang lah. Itu inilah tak ada kena-mengena dengan pengundian di Negeri Sembilan. So strategis PH ni yang buat benda-benda macam ni macam kebudak-budakan tau. Siapa dia punya strategis tu? Oh kita ada ni isu ni nak tutup ni, bom tabung haji. Aduh, apa maksudnya dia desperate, ada isu lah tu pada saya. Betul tak? Kan? Itu perkara pertama lah saya tengok. Tabung haji tu tabung haji punya isu lah. Kita Negeri Sembilan ni Negeri Sembilan punya isu lah. Kita nak apa orang kata undi ni Negeri Sembilan ni sebab kita nak pertahankan institusi adat. So institusi adat itu perlu dipertahankan. Itu yang saya cakap. Okey, pasal RCI. Apa benda kedua yang saya nak cakap dari segi politik tadi tu? Satu, itu isu dia politik, nak ambil tindakan ke kepada siapa yang berkenaan tu, ambil lah. Pada saya dia tak ada dia tak ada kena dengan PRN Negeri Sembilan ini. Kalau kamu nak cakap orang ini orang itu implicated, cakaplah dia orang itu orang ini implicated. Okey. Oh, lagi satu isu kedua saya lupa. Isu kedua yang saya nampak, kenapa benda ini disorok ataupun disimpan 4 tahun oleh kerajaan PH ataupun pentadbiran Anwar Ibrahim. Kerajaan PH lah. Kamu rasa sebab apa, Marisa? Yes. Aiman, kenapa kamu rasa dia simpan benda ni? Tak lepas benda tu dah selesai siasatan 2022, tapi 4 tahun dia simpan benda tu, tak declassify. Kenapa? Kamu rasa pasal apa? Saya ada terbaca dekat Trends, ada orang cakap Datuk Seri Anwar Ibrahim classify benda ni 4 years sebab daerah daripada investor takut nak invest kat Malaysia, something like that. Tapi if dah disclassified pun, so adakah investor memang tak nak masuk langsung pun? Dia dulu isu yang lebih besar, isu 1MDB dulu lagi besar daripada isu ni, tapi kita declassify juga. Kan, saya tak rasa itu menjadi masalah dan punca tak investor lah apa. Ini pandangan saya. Lepas baca RCI tu,
kan keluar banyak tebal tu, tapi saya baca lah saya rasa mereka tak declassify dan simpan 4 tahun sebab mereka pun terlibat sama dengan skandal ni. Betul tak? Okay. So kenapa saya rasa mereka terlibat sama? Sebab kamu tengok timeline skandal RCI tu. Dia daripada 2014 ke 2018. Lepas tu 2018, 2020 itu kajian PH 1.0, betul tak? So RCI itu terkena juga masa timeline kajian PH 1.0 pemerintah. Masa tu Menteri Agama dia siapa? Tak salah saya yang jaga tabung haji, Menteri Agama dia dalam PH ni amanah ni, siapa entah nama dia tu kan. Masa 2018 2.0 2020 sebelum kajian langkah Sheraton itu bertukar. So dalam tempoh 2 tahun tu apa dia buat? Dia buat dalam tempoh 2 tahun tu. So kalau kita baca lagi laporan itu, dalam tempoh 2 tahun dia buat restructuring tabung haji. So bila dia buat restructuring tabung haji kan, lepas tu ada satu entiti ditubuhkan, iaitu usaha harta jamaah sendirian berhad. Ingat tak? Dulu saya dah bawa isu ni dah lama. So sekarang saya ingat dengan lupa lah. So UJSB ni ditubuhkan oleh Menteri Kewangan. So aset-aset tabung haji ni dijual atau dipindahkan ke SPV ni. Nama dia UJSB, Usaha Harta Jamaah Sdn Bhd. Cek boleh dan aset-aset yang dijual ni kepada UJSB ni bernilai 19 bilion tak salah saya. Ini aset tabung haji. Lepas itu ada persoalan time tu tahun 2022 macam itu, saya pun bersoal, saya ingat, yang mana saya kata ini 19 bilion ni murah, saya cakap. Sebab aset-aset tu worth more than that. Kenapa dijual aset tabung haji ni dijual murah? Itu yang kita persoal, saya sendiri persoal time tu. So siapa yang pergi jual aset tabung haji ni pada UJSB? Kajian mana tu? Kajian mana? Between 2018 ke 2020? Kajian Pakatan Harapan. Nampak? So sebab itu berkali lah mereka simpan 4 tahun ni, sebab dalam tempoh 2 tahun tu ada benda-benda yang mereka mungkinlah berkali tak nak orang tahu juga. Faham tak? Ini yang saya nak cakap. So sebab itu dulu kita persoal benda ini. Okey lah, yang between 2014 ke 2018 tu, masa kajian Barisan Nasional, ini siapa-siapa yang terlibat kena jawab lah. Aziz Rahim ke Asyad Wajdi ke, kalau dia terlibat itu dia kena jawab. Saya ingat kalau PH tak terlibat 2018-2020 tu, saya ingat dah lama dah report ni dikeluarkan. Tapi sebab 2018-2020 itu mereka dalam penstrukturan tabung haji yang jual aset 19 bilion 20 bilion ni, mereka ada keterlibatan kat situ. So ada mungkin lah, saya tak tahu, wallahualam, kena tengoklah balik apa motif dia, apa agenda dia. Mungkin ada benda tu dia tak nak cerita kat orang ke, saya tak tahu. Dia 2 tahun period. So sebab itu kalau daripada segi perspektif politik, saya nampak kenapa simpan 4 tahun ni kan. Semua dapat topi. Yang dulu punya cerita tu, yang sebelum saya cerita pasal UJSB ni yang kita persoal ni kan, yang aset dia jual, tabung haji punya aset dekat 20 bilion, tapi arguably kita argue benda itu worth more. Contohnya tanah TRX tu. Tanah TRX tu dijual dengan harga 400 juta tak salah saya. Ini saya ingat lupa lah. Saya cakap, saya sepatutnya tak ulas benda ni, biar dia orang lah ulas, aku pula kena backup AMDAP ni. Aduh, ini yang saya tak nak ni. Sebab tu saya cakap AMDAP, alah benda ni pun kamu, benda simple macam ni pun tak kerti ke apa. Ashraf pergi cerita lah sikit benda ni, takkan aku pula nak kena backup. Aduh kan. Tanah TRX tu dia jual kepada entiti UJSB ni harga 400 juta tak salah saya. Tapi arguably tanah itu worth more than that. Itu yang jadi persoalan dulu masa 2018 ke 2020 itu. Tanah TRX itu kita argue dia worth dia 1 bilion lebih tak salah saya lah. Kenapa pula dijual dengan harga 400 juta? Dan hotel-hotel ni kita argue dia punya value dia lebih tinggi, tapi dijual dengan harga rendah. Benda ni yang jadi isu pada ketika itu. Ini dalam tempoh 2 tahun yang mana PH 1.0 memerintah.
Nampak? So sebab itu barangkali benda report ni dia simpan 4 tahun. Sebab dalam tempoh 2 tahun tu pun ada cerita pasal soal mereka barangkali. Betul tak? So kena baca betul-betul. Okey, yang sebelum 2018 tu, apa jadi? 2014, 2018. Apa isu dia? Yang kamu cakap tadi Balkis, apa benda isu dia? Dengan Marissa? Yang kamu kata pasal pembayaran hibah. Apa dia? Pasal pembayaran hibah ni, cerita sikit. Okey, dia macam ni. Ini saya pun ingat, lupa lah. Patut Ashraf dengan Aziz, kau Ashraf, okey lah. Saya pasal saya boleh lah, saya bantu ni ke bantu sikit lah kan aku pula kena bantu kan. Dia pasal isu pembayaran hibah pada tahun 2017 2017 tu kita nak bayar hibah. Hibah ini dibayar kepada siapa? Pada siapa yang dapat hibah ni? Bukanlah saya lupa-lupa tak sembang. Ini Kang, saya ingat juga benda ini daripada kamu yang tak tahu apa benda. Ada yang komen ni malah 90% nak masuk ni lah. Hibah dibayar kepada pencarum. Pencarum maksudnya yang ada akaun tabung haji lah. Betul tak? So hibah ini yang dibayar, hibah tinggi ni, kalau kita bayar hibah tinggi, yang dapatnya siapa? Pencarum lah. Bukannya kepada toke-toke, bukannya kepada tycoon-tycoon, bukannya kepada syarikat-syarikat yang beli aset tu harga murah. Betul tak? So itu yang dulu kita dah cerita benda ni. Tanya siapa yang ni lah. So hibah ni dibayar tinggi, yang dapat pencarum. Pencarum kita-kita lah. Saya pun ada akaun tabung haji. Siapa ada akaun tabung haji? Saya. Ada akaun. So awak dapat hibah juga. Betul tak? Awak toke yang beli aset harga murah ke? Tak kan? Awak tycoon ke? Tak. So hibah ni dibayar kepada pencarum. So yang dapat kita. Tapi dalam akta undang-undang, yang jadi pertikaian ni macam ni, adalah tabung haji hanya boleh bayar hibah jika dia punya keadaan kewangan itu positif lah. Maksudnya daripada segi dia punya P&L dia, profit and loss dia, daripada segi solvency dia, itu dalam undang-undang. So dia tak boleh bayar hibah kalau company tu, atau tabung haji, bukan company lah, tabung haji ni at loss. Okay. So sekarang ni, itu yang dalam RCI itu dibangkitkan. Dia kata tahun 2017 masa tabung haji bayar hibah ini, dia tabung haji sebenarnya rugi 1 berapa bilion? Cek. Ni dalam RCI ada laporan ni lah. 1.5 bilion instead of untung berapa bilion? 3.4 bilion. So dalam declaration sebelum tu oleh tabung haji, sebelum RCI ni dibuat, dia kata tabung haji sebelum tu 2017, sebelum kita bayar tabung haji bayar hibah, tabung haji declare keuntungan 3.5 bilion. Betul? Tapi lepas RCI dibuat, ataupun ada orang komplain ke apa, dia kata sebenarnya tabung haji bukan untung 3.4 bilion. Sebenarnya rugi 1.4 bilion. Betul? So ada berapa tu beza tu, lebih kurang 4 bilion beza kan? Daripada untung 3 bilion ke rugi 1 bilion. Dan lepas itu kalau tabung haji rugi, dideclare 1 something bilion yang rugi, boleh bayar hibah tak boleh bayar? Tak boleh lah. Maksudnya pencarum tak boleh terima hibah lah. Kita tak dapat hibah lah. Okey. Macam mana, orang kata, siapa boleh jelaskan kepada saya macam mana ada swing besar ni accounting ni kan, yang tiba-tiba orang ni kata untung 3 bilion tapi orang ni kata rugi 1 bilion. Siapa yang buat accounting dekat sini? Belakang tu siapa ada yang buat accounting tak? Dengan finance. Kamu ada buat accounting? Siapa? Marissa ada buat accounting? Tak ada buat. Itu hari ada budak-budak ni, ada yang datang saya buat accounting and finance, tapi dia tak ada pula hari ni. Okey, saya boleh cakap sikit pasal benda ni lah. Sebab saya ada background finance dengan accounting. Saya buat MBA in finance dekat Wharton. Dan antara yang saya belajar ialah advanced financial reporting.
iaitu forensic accounting. Forensik ni apa? Forensic accounting, advanced financial reporting. Ni saya ambil kat Wharton, bukan dekat Institut Cak Ayam tau. Siapa yang tahu Wharton tu apa tahulah. Wharton ni adalah tempat finance yang paling top sekali lah kot kat dunia ni kot. Semua kebanyakan daripada orang yang grad Wharton ni dia pergi kerja kat Wall Street. Kawan saya banyak kerja kat Wall Street. And Wharton graduate ni dia punya starting salary dia tertinggi di dunia. Masa zaman saya dulu starting salary Wharton grad MBA about 300,000 a year kot, US dollar. Sekarang saya tak tahu berapa lah average dia. So Wharton ni bukan Cak Ayam punya institute lah. So saya belajar finance. Major yang paling susah dekat Wharton ialah finance. So saya ambil finance dan something yang salah satu subjek yang saya belajar ialah advanced financial reporting lah. Dan forensic accounting. So kalau kamu tunjuk kat saya kamu punya account, saya boleh tunjuk kamu kat mana kamu betul, kat mana kamu tipu. So accounting ni kadang-kadang ada dia orang tipu kan. Nak lagi beli cukai lah, apa benda lah, apalah kan. Benda tu saya tahu kan. Okay, so siapa yang tak tahu, Tuan tanya, sebab tu saya cakap Tuan tanya Anwar, Tuan tanya Nurul Izzah, Tuan tanya budak-budak Ceplos, Lawalan non oposit, dia tak tahu benda ni. So kamu baca RCI tu. Dan RCI ni dibuat oleh pakar-pakar tau. Tak salah saya panel 6 orang panel yang dilantik oleh Tok Ismail Sabri ke, ataupun dilantik oleh Yang Tuan Agong, tapi direkomend oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri tak salah saya sama ada Tan Sri Muhyiddin atau Ahmad Sabri yang recommend masa itu. Dia punya chairman Tun Raus. Tun Raus ni bekas ketua hakim negara. Tun Raus ni dulu dia duduk bawah rumah saya, Tun Raus ni. Tapi saya I barely met him lah. This was long time ago lah. Sebelum dia jadi ketua hakim negara. Tun Raus ni dia masa awal tahun 2000, masa saya kerja TNB, dia masa tu hakim Mahkamah Tinggi tak salah saya. Dia belum naik hakim apa ketuan lagi. Saya duduk di satu kondo di Damansara. Saya duduk tingkat 5, dia duduk ground floor. So kadang-kadang kalau anak saya terbaling ni kan, sampah ke apa termasuk dalam dekat dia punya balcony tu, minta maaf banyak-banyak lah kan. Tapi saya nampak dia macam tu lah. Saya tak kenal sangat Tun Raus ni, tapi that was long time ago lah, early 2000. And then later on he became ketua hakim negara sebelum masa 2016 2017 macam tu. Lepas itu antara panel dia Tan Sri Munir Majid, ini orang korporat. Lepas tu Tan Sri Rashid Hussein, ini pun orang yang pandai-pandai accounting ni. Ini bukan budak Ceplos Walandon apa benda So ada 6 orang panel ni. So mereka ni pandai-pandai accounting. So sekarang ni dalam RCI tu dia punya persoalan pasal kerugian ni lah. Salah satu soalan macam mana tabung haji boleh declare untung dan bayar hibah, tapi tiba-tiba bila dibuat semula pengiraan ini oleh PricewaterhouseCoopers, jadi rugi pula 1 bilion tau. So ada swing 4 bilion ini. So ini sebenarnya accounting treatment. Siapa yang belajar accounting finance tahulah. Ramai orang, saya belajar accounting finance dulu. So accounting treatment, dia ada kena-mengena dengan impairment. Impairment ni apa? Impairment ni kalau kita ada aset, benda tu depreciated ke ataupun value dia jatuh ke apa kan. So dalam accounting kita kena impair lah. Contoh kalau kata awak ada beli kereta dalam aset ni dipanggil depreciation, tapi dalam equity dipanggil impairment. So dia ikut standard awak lah. Kalau kat US tu saya belajar ikut GAAP, General Acceptable Accounting Principle. Tapi lepas tu dia di Malaysia banyak pakai IFRS tak salah saya. Dalam laporan RCI tu pun dia pakai FRS, Financial Reporting Standard, IAS atau IFRS. So kalau awak ada secara ringkas macam ni, kata awak ada aset, awak beli kereta, masa awak beli tu 100,000, tapi lama-lama kereta ni value dia turun. So dalam awak punya accounting punya buku tu, awak nak declare berapa? 100,000 hari ni ke ataupun value hari ni yang dia dah jatuh? Katakan value dia jatuh separuh jadi 50,000. So awak keep 100,000 ke declare 50,000?
Bergantung. Dia ada dia punya accounting treatment. Siapa belajar accounting faham lah benda ni kan. So sama juga macam aset-aset yang dipegang oleh tabung haji ni. Aset yang dipegang oleh tabung haji, aset yang terlibat dalam RCI ni tak salah saya berapa bilion itu yang dia orang kata yang ditransfer kepada UJSB tu, usaha harta jamaah yang berhad tu, satu entiti ni bernilai 19.6 bilion atau 20 bilion tu kan. So dia dah sebelum tu dia impair tau. Dan aset ini tak salah saya 20% real property, 80% equity. Equity ni apa? Pegangan saham. Pegangan saham, equity 80%. 20% itu tanah TRX dan sebagainya. Cek balik dalam RCI itu. Dan apa yang Pricewaterhouse buat adalah dia impairkan ataupun dia revalue rendah aset-aset ni balik. Pada ketika itu 2018 kata saya ataupun 2020 dia rendahkan value dia macam itu. So macam mana katakan kamu beli saham, masa kamu beli tu harga dia 1 unit RM10. Tiba-tiba hari ni kamu beli tu 2 tahun lepas, tiba-tiba hari ni value dia RM8. So kamu nak declare apa book value dia, mark to market hari ni punya harga atau yang lepas punya harga? Hari ni. Okey, tapi masalahnya kamu accountant ke bukan? Bukan. Okey, tapi masalahnya pasaran saham ini naik turun hari-hari. Takkan hari-hari kamu nak tukar value dia tu. Macam mana kita nak ni kan? Dia RM8, RM7, RM11, RM6. Hari-hari kamu nak tukar value dia susahlah. So kita dekat dalam buku tu kita maintain satu harga sehingga satu hari kita value balik pada mark to market ataupun kamu jual. So masalah dengan aset-aset tabung haji ni, bila aset itu dia ada satu perkataan dimention dalam RCI itu, dia kata prolong impairment tau. Prolong impairment ataupun value dia susut secara berterusan. Okey, kalau katakan kamu beli saham seharga 100, tiba-tiba dia susut jadi 80. So dalam ikut accounting treatment, kamu kena tulis dalam buku tu harga sekarang RM80. Tahu? Bukan hari-hari, tapi bila dia prolong, bila dia dah lama. Kamu beli 2 tahun lepas, dia tak naik-naik. Kamu beli 100, dia tak naik-naik. Jadi 110, 120 tak naik. Dia masih RM80. So dia dah jatuh 20%. Faham tak? Lebih dah. So kalau kamu accountant yang baik, ikut dia punya standard IFRS, tak salah saya 139 kot, baca balik lah. 139 kata prolong benda tu, kamu kena tulis balik dalam buku kamu kena impair jadi RM80 instead of 100. Okey, masalah dia apa? Masalah dia, ini technical sikit lah, mungkin bosan sikit lah kepada siapa yang bukan accountant, tapi saya cerita sikit lah. Masalahnya, apakah definisi prolong itu? Berapa lama? And berapa banyak kejatuhan itu baru kamu impair? Tahu? Inilah bergantung kepada budi bicara. So contoh, kamu beli RM100 saham, dia jatuh RM90, RM80, berapa ringgit. So kalau dia tak jatuh below certain level, kata jatuh below 70, kamu tak adjust dalam buku, kamu maintain 100 je. Tapi kalau satu hari dia jatuh below 70, 30% jatuh, dan dia berterusan jatuh below 70% selama setahun, itu kalau ikut standard, kamu kena revise balik buku kamu. Okey, apa yang tabung haji buat? Apa yang RCI ni cakap? RCI ni cakap tabung haji pada ketika itu adjust dia punya kriteria untuk revise impairment ini. So instead of bawah berapa persen lah, saya tak ingat lah, check balik RCI itu, bawah 50% ke 80% ke selama setahun, dia revise jadi below 90% ke 24 tahun. Kamu faham tak? So bila dia revise kriteria for impairment ni, maka dalam buku dia nampak cantik lah, dia untung 3 bilion lah. Tapi kalau saya revise sikit kriteria for impairment ni, katakan saya naikkan, kata kalau kamu jatuh below 30% dalam 6 bulan, 9 bulan, kamu terus kena revise balik buku kamu kena impair ataupun discount the value itu. Jadi lagi rugi lah macam itu. Okey, apa isu dia? Isu dia, benda ini bergantung pada budi bicara.
accountant. Siapa yang buat ini, siapa yang buat ni. Tapi RCI ni dalam orang korporat dalam tu Tan Sri Rashid Hussein dan Tan Sri Munir Majid. Saya rasa dia tahulah, dia know what they doing lah apa kan yang best practice. So dia nampak impairment tu mungkin tak masuk akal ke apa, tapi ia adalah budi bicara lah. Budi bicara tabung haji mungkin masuk akal, mungkin tak masuk akal, mungkin pada ketika itu mereka buat itu sebab mereka nak bayar hibah ke dan sebagainya. Ini yang menjadi pertikaian dalam RCI itu. So that is before 2018 before 2018 issue. So yang ini siapa yang terlibat 2018 itu dia kena jawab lah kenapa kamu reduce ataupun kamu lower the standard of impairment ini sampai boleh jadi nampak untung ke apa ni instead of rugi dan sebagainya. Okey, itu satu masalah. Tapi satu masalah lagi post 2018 masa PH 1.0 tu yang saya cakap tadi tu. So value asset ini. So value asset ini bila tadi dia revise balik, dia kata tabung haji ni rugi. Lepas tu tiba-tiba aset ini semua nak dijual. Kan? Tiba-tiba ada orang lain beli aset ini. So itu yang kita argue lepas 2018. Kenapa tiba-tiba aset ni dijual secara murah? Dan macam mana kamu decide on impairment tu sampai jadi rugi. So bila kamu buat impairment macam itu, ubah kriteria impairment, lepas itu mestilah tiba-tiba aset-aset tabung haji ni orang takut lah. Kan? Bila kamu impair macam tu jadi murah, bila jadi murah kamu jual pula murah. Ini yang menjadi persoalan. So persoalannya satu lagi, bila kamu impair macam tu, aset ni jadi murah, lepas itu orang lain beli dengan harga murah, siapa yang beli ni? Itu lagi satu menjadi persoalan. Dulu kita tanya benda itu. Ini berlaku 2018 ke 2020. So sebab itu kita kena dig deeper lah benda ini. Kita boleh bincang lagi nanti secara detail yang mana yang saya bersetuju atau tidak bersetuju dengan hujah-hujah orang PH ni. Tapi saya rasa budak-budak PH ni tak faham benda ni. Anwar lagi tak faham So kalau nak berdebat, kalau nak berdebat isu ni saya boleh berdebat, saya tak ada masalah. Tapi janganlah panggil budak yang tak faham accounting, sijil pun tak ada Cuma satu lagi, berapa kejadah pula saya nak backup dia orang pula kan. Aku pula dah kena backup, tak nak bagi dia orang tahu apa benda yang dia buat. Kau jawablah sendiri, tak payahlah ni. Saya bagi tadi secara ringkas sajalah apa yang berlaku. Tapi yang saya nampak bila dia buat dia impair, aset ni dia murah, dia jual kepada UJSB, dan ada setengah aset yang UJSB ni dipulangkan balik pada tabung haji dapat balik, tapi ada aset yang telah dijual ke third party dengan harga murah. So itu yang kita dalam RCI tu saya tak nampak senarai company-company third party yang beli aset ni. So sebab itu saya nak tanya kerajaan PH, senaraikan aset-aset ni siapa yang beli, yang aset yang tidak dipulangkan semula pada TH ni, dan berapa harga dibeli Sebab the contention was the price jatuh tu bila kamu impair, dan that was temporary. Contohnya macam tanah TRX tu lah, kamu jual, nasib baik tanah TRX tu kita ambil balik, tabung haji ambil balik. Cuba kamu jual tanah TRX tu pada third party macam mana? Tanah TRX tu dijual tak salah saya pada about 400 million ke macam tu kan, pada UJSB. Nasib baik UJSB tak jual kepada third party sebab tanah TRX itu worth billion. You understand? So that was the contention lah. So itu isu tabung haji. Tapi benda ni technical. Jangan argue dengan budak-budak ceplos walau 20 sen dia tak tahu kejadah apa benda ni. Pak, ni tak setuju tak? Anwar ke Nurul Izzah ke lagilah tak tahu, hancur. Okay, but the point that I'm trying to make is that isu ni tak ada kena pun dengan PRN Negeri Sembilan. Kan? Kalau kata ada orang UMNO ke apa yang kamu kata sakau, dia tak ada kena pula. Tak ada kena dengan jalan, tak ada kena dengan maksan, tak ada kena dengan calon-calon ini semua kan. Itu kita selesai later lah, secara separate lah. Yang kita nak fokus ini adalah isu adat yang berlaku di Jelembu ni semua. Okey lah, dah berapa lama dah ni. Okey, cerita saya serah semula pada ni lah. Itu jawab sikit sebanyak pasal RCI tabung haji. Sebab orang kata UMNO tak
tak sebut lah apalah. Saya bukan no, saya PAS. Orang PAS pula dah bawa yang backing pasal isu ni. Apa benda lah jadi ni kan. Marisa ada yang tanya pasal kamu lagi. Marisa cakap sikit. Ada pula peminat Marisa ni. Anything Marisa. Anything Marisa, cakap sikit. Apa? InsyaAllah. Terima kasih Jamaluddin, Cik Jamaluddin mana mantap PAS. Okey. Lagi bincang pula pasal kuap. Kuap itu hari saya dah cakap dah. Kuap ini kuap punya isu ni kan saya dah ulas yang Zafrul cakap tu. Zafrul punya ulasan tu merepek tau. Siapa yang involve dalam kuap ni, tunggulah kita tukar kajian nanti. Korang tahulah nasib kau. Kan? Okey, lagi? Lagi, okey. Kuap pun kena buat. Saya setuju. Okey, lagi? Marisa cakap. Cakap apa? Peminat kamu ada tanya ni. Cakap hello. Dia orang bukan nak tengok saya, nak tengok kamu pula dah. Aduh. Okey. Saya rasa semua benda dah diulaskan. Mana dah ulas. Okey, lagi? So kita cuma kena tunggu result lah. Tunggu result. Pukul 4 nanti. Okey, peminat Aiman pula. Aiman cakap peminat kamu banyak. Ni. Keluar mengundi, jangan tak mengundi. Keluar kemudian Apa satu undian? Balkis. Buat undian yang bijak. Buat undian bijak. Okey, peminat Balkis. Zubaidah, peminat kamu nak dengar apa kamu cakap? Satu undi. Ni. Kamu pergi sana. Okey. Satu undian bermakna. Balkis orang Sabah ke? Adalah. Dia orang Selangor lah. Okey. Apa hasrat kamu Balkis? Oi, orang tanya kamu Balkis, apa hasrat kamu? Hasrat saya. Mana Zubaidah? Hasrat apa? Untuk Gen Z, silalah buat pilihan yang bijak. Okay. Ambil je duit tu, tapi undi yang lain. Ni duit apa pula ni? Ambil duit apa? Oh, kalau orang tak apa duit. Ya. Okey. Zubaidah? Saya, hasrat saya semoga Natasha orang tanya. Panggil Natasha, dia orang nak tanya dia. Natasha mana? Lagi? Natasha tengah busy. Natasha tengah busy. Okey, Zubaidah cakap kepada peminat kamu. Semua isu dapat diselesaikan dan Allah yang satu. Okey, kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Ya, so di Negeri Sembilan ni saya jangkakan saya harap kita menang. PN menang besar lah kan. Tapi saya nampak macam menang ni tipis-tipis. So satu indi tu memang berharga lah kan. So untuk kita selesaikan isu adat, tolak DAP, tolak Anwar Ibrahim, tolak PH yang merepek ni kan, diorang ni mengucar-kacirkan isu adat dan sebagainya. Kita keluarlah undi beramai-ramai untuk kestabilan kerajaan negeri sebelum kita pergi PRU dan tumbangkan PH ni. So kita nak kestabilan kerajaan negeri Sembilan, undi Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan kepada penyokong-penyokong Bersatu pun saya dah cakap semalam, saya gesa supaya tuan-tuan dan puan-puan kali ni undi Barisan Nasional, Perikatan Nasional lah. Sebab kalau tuan-tuan undi Bersatu, nanti pecah undi. Bila pecah undi, banyak kawasan 11 kawasan tu nipis-nipis. Kalau tuan-tuan pecah 500 undi pun nanti PH menang. So kita semua kalah pula macam itu. Dan kucak-kacir lah di Negeri Sembilan ni lagi jadi. So kali ni walau saya ingat, saya gesa atau saran pada tuan-tuan dan puan, ketepikan kita punya sengketa tu, nanti kita settle kemudian lah pada ni Bersatu. Saya akan cuba berikan lah. Saya tahu tuan-tuan tengah marah dengan PAS tengah marah dengan tuan-tuan tak suka UMNO dan sebagainya, tapi kita bergaduh adik-beradik sebenarnya ni. Yang kita tak suka tu orang yang nak buat ladang tu kan, yang DAP lah, yang inilah PH, PKR itu semua, itu kita tak boleh tu. So kita kena kalahkan dia dulu, lepas tu kita bincang lah sama-sama kita. Okey, kita untuk buat penyatuan ummah dan untuk kita pertahankan adat. So undi parti yang boleh mempertahankan adat. Yang pertahankan adat sekarang ni saya tengok di Negeri Sembilan adalah Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Bukan yang kacau bilau adat tu. Kita dah tengok ini kan pukul 4, kejap lagi dalam 13 minit ada mesyuarat DKU pula dah. Okey. Akhir kata, Balkis, peminat awak Tahu ni. Pergi mengundi, keluar mengundi. Satu undi Boleh ubah masa depan. Okey, lagi sekali Marisa. Pergilah mengundi untuk kerana satu undian
boleh ubah masa depan. Sedepan. Okay, Aiman. Untuk Negeri Sembilan ni jangan pandang remeh. Yang mengundi dekat Negeri Sembilan, pergilah mengundi. Yang orang Negeri Sembilan yang kerja luar ke Negeri Sembilan pun baliklah mengundi. Sebab kita kena pertahankan ada. Memang kena pertahankan. K cakap, nyanyi sikit. Aiman dia cakap. Mana? Bukan saya cakap. Okay, Zubaidah. Baliklah mengundi, your vote matters. Your vote matters. Okay. Akila last sekali. Biar mata anak, jangan mata adik. Okay, kita tunggu keputusan esok macam mana. Saya doa-doa lah. Jangan ambil sambil lewa. Dia akan nipis-nipis. Keluar balik undilah parti yang boleh mempertahankan adat di Negeri Sembilan dan untuk kita ke arah penyatuan ummah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.